اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah selamat datang kepada tuan-tuan dan perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah ke dalam live kita pada pagi ini. Jadi insyaAllah kita teruskan lagi kita punya segmen kita, segmen program Tadarus Ramadan pada muka surat 577 surah Al-Qiyamah. Pagi ni kita baca satu surah je, surah Al-Qiyamah insyaAllah. Okay. So yang baru masuk jumpa share, jumpa like dan juga jumpa komen kita punya segmen supaya lebih ramai lagi lah yang akan join mengaji bersama dengan kita insyaAllah. Okay, jadi kita buka majlis kita pada pagi ini dengan membaca Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, insyaAllah sekali lagi Ustaz ucapkan selamat datang kepada tuan-tuan dan puan, ibu-ibu, ayah-ayah ke dalam live kita pada pagi ini. Jadi kita akan teruskan lagi kita punya segmen program Tadarus Ramadan pada juzuk yang ke-29. Sikit lagi. Sedar tak sedar dah juzuk 29. Alhamdulillah. Okey. Jadi selamat datang kepada Puan Dewi Roha, Puan Nurmala Abdul Wahid, Puan Nur Hayati Mat Said, Puan Norin Babjan, Puan Salina Abdul Hamid, Puan Nur Hamidah, Puan Hafsah Abdul Talim insyaAllah. Jadi selamat datang kepada semua. Dan tidak lupa juga mungkin ada di antara kita ni yang daripada Singapura, daripada Johor, daripada Perak dan daripada semua negeri lah, dan Kelantan, Terengganu, Pahang, Kedah,
Perlis, Pening, mana lagi? Melaka, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, KL, Sabah Sarawak dan semualah, insyaAllah. Okay, jadi selamat datang kepada semua. Okay, dan saya ucapkan selamat datang kepada semua yang sudah banyak kali join kan, yang sudah bertime-time, yang bertime-time join kita punya tadarus. Alhamdulillah, yang konsisten join kita punya live daripada 1 sampai 29 ni, daripada 1 sampai 29 ni Ustaz ucapkan tahniah, insyaAllah kan. Kalau kita dapat baca betul-betul, dapat ikut betul-betul, kita dapat habiskanlah, kita dapat khatamkan setiap orang. Setiap orang untuk satu Quran. Bukan kita baca ni kan, baca satu kumpulan kan, kita seorang. Okay, jadi insyaAllah. So pada pagi ni kita akan membaca surah Al-Qiyamah sahaja, sikit-sikit lah kan. Pagi ni kita akan baca surah Al-Qiyamah sahaja. Jadi boleh buka Al-Quran pada muka surat 577 sehingga 578, insyaAllah. Okay, Puara Himna daripada Rawang Hulu Selangor, alhamdulillah. Okay, so seperti biasa kita akan membaca secara sebiji-sebiji, tidaklah terlampau perlahan dan tidaklah terlampau laju. Kalau Ustaz dia baca salah, Ustaz baca slow sangat, laju sangat, boleh terus komen sahaja. Okay, so jom, yang sudah bersedia boleh komen sedia. InsyaAllah, so boleh buka muka surat 500, yang baru masuk boleh buka muka surat 577 surah Al-Qiyamah. InsyaAllah kita baca sama-sama. A'udhu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره
لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. بالحمد لله
Jadi selesai bacaan kita pada pagi ini. Jadi Alhamdulillah. Okay, sebelum tu kita nak tengok sikit lah. Tengok sikit. Okay, cuba tengok pada ayat 27. Ayat 27. Yang tanda huruf sin kat atas tu kita panggil apa tu? Tanda huruf sin atas tu. Cuba komen. Itu kita panggil apa? Kemudian yang bawah dia kan ayat 30. Ila rabbika yawma idhinil, kan. Kat sini pada huruf zal ada baris tanwin bawah, kan. Ada baris tanwin. Kemudian kenapa kita tambah nun? Sebab selepas tanwin tu dia bertemu dengan hamzah wasal ni. Hamzah wasal ni, yang alif dengan ada kepala sad ni, kan. So bila tanwin bertemu dengan hamzah wasal, dekat mana-mana tempat kita kena tambah nun. Selepas zal tu nun baris bawah. So bacaan kita yang tadi tu lah. Ila rabbika yawma idhinil masaq. Huruf qaf kalau mati dia ada kol-kol lah, kan. Huruf qaf ni kalau dia tebal sikit lah. Okay. Puan Hafsah, Sattah. Macam-macam ejaan ni. Sattah. Okey, betul lah tu. So kalau huruf sin ni, tanda sin ni kita panggil dia saktah, kan. Bukan satah. Atau bukan satah. Kalau satah tu yang makanan tu, kan. Ni saktah. S-A-K-T-H. Saktah. So saktah ni betul perus ina kena berhenti sekejap. So macam ni, kan. Dekat aman tu ada sin, kan, ada saktah. So berhenti sekejap. Wa qila man. Waktu berhenti tu jangan ambil nafas yang baru. Kita guna nafas yang sama juga. Wa qila man raqa. Wa qila man raqa. Okey. So berhenti sekejap. Berhenti ni sekejap tahu. Jangan lama. Kalau lama wa qila man tu lama, kan. So sin ni dia tak lama lah. Dia berhenti sekejap saja. Cumanya jangan ambil nafas yang baru. Guna nafas yang sama yang dekat sini, waqilaman. Okey. Jadi alhamdulillah. Jadi selesai kita punya bacaan kita pada pagi ni. Tak banyak pun, tapi alhamdulillah kita dapatlah meluangkan masa bersama-sama untuk kita bertadarus lah bersama-sama, insya-Allah. Okey. Jadi pertama kali Ustaz mengucapkan terima kasih dan juga tahniahlah kepada semua yang sudi meluangkan masa bersama-sama dengan kita untuk kita sama-sama bertadarus dan mengaji bersama-sama pada pagi hari ni, kan. Pada pagi hari ni permulaan hari, dan kepada tuan-tuan puan yang berhajat untuk menaji siaran kita, kan, untuk memberi tajaan siaran kita sebelum Ramadan. Kan live kita ni ataupun kita punya siaran kita ni setiap hari percuma saja, kan, daripada pagi sehingga petang, kan. Yang boleh konsisten hadir daripada juz 1 sampai sekarang kita dah juz 29. Jadi banyaklah, alhamdulillah. Okay. Jadi bagi tuan-tuan yang berhajat untuk menaji siaran kita sebelum Ramadan, boleh tekan link di pin komen. Pun indun tanwin bertemu hamzah wasal, nun wikoyah. Betul. Okey. Jadi yang berhajat untuk menaji siaran kita boleh tekan link di pin komen. Dan kepada tuan-tuan yang masih lagi belum join grup sopan, grup WhatsApp, grup Facebook, kan, dah walaupun dah 29 dia tak join lagi, boleh tekan link di pin komen juga. Okey. Jadi seterusnya kepada tuan-tuan yang berhajat untuk membeli Al-Quran. Membeli Al-Quran yang macam kita ni, kan, yang ada tanda yang ada makna setiap perkataan, yang ada banyak tempat nak baca kat tepi tu, kan. Macam-macam lah, asbab nuzul, pengenalan surah, makna kalimah, apa lagi. So dekat perkataan ada makna, dekat tepi pun ada makna. So senanglah kita nak baca, kan. Kalau tak faham perkataan, tengok je dekat Al-Quran tu. Kalau nak tengok ayat full, tengok dekat belah kanan Al-Quran tu ada makna full. Okey. So yang berhajat untuk membeli Al-Quran boleh tekan link di pin komen juga, insya-Allah. Jadi sekitar Ramadan
kita pun dah Ramadan ke apa ni? Kita pun dah di hujung-hujung dah ni. Dah hujung-hujung Ramadan ni kan. Jadi Ustaz memperingatkan diri Ustaz dan juga kita semua untuk kita memperbanyakkanlah kita punya amal ibadah kita. Puan Hafizah Mukhtar Iltiqa Sakinain. Ya, betul. Okay. Puan Faridah Tani, saya dah order tapi tak sampai lagi. Order, kalau ada Al-Quran, cuba kontak semula Ustazah Syuhada. Okay. Ustaz harga berapa? Tekan di link kat komen tu, nanti dia akan masuk ke WhatsApp Ustazah Syuhada. Nanti Ustazah Syuhada akan bantulah untuk pembelian Al-Quran. Okay. Sebelum Ramadan, Ustaz nak ingatkan diri Ustaz dan semua supaya kita memperbanyakkanlah segala amal ibadah kita. Kan dah hujung-hujung dah ni. Jadi tak lama dah. Tak lama kita Ramadan dah tinggalkan kita. Dan kita akan jumpa pada tahun depan pula. Jadi lama dah nak tunggu tu kan. Jadi baki beberapa hari ni kita cubalah kan, walaupun susah kan. Nak bangun pagi pun susah, nak tahajud susah, nak baca Quran pun susah, nak sedekah pun susah. Yang penting kita cubalah. Yang penting kita cuba. Jangan kita biarkan hari-hari terakhir kita Ramadan ni berlalu begitu saja kan. Jadi Ustaz Azim dan dari kita semua ni lah, kita semua doakan kepada Ustaz Azim kan, semalam operate. Ustaz Azim operate jam berapa Ustaz? Semalam operate pukul 3 rasanya semalam. Kira sekarang ni dah masih dalam ward lah. Sekarang ni Ustaz Azim masih dalam ward di mana? Di hospital UPM Ustaz Azim. Jadi kita sama-sama doakanlah kepada Ustaz Azim kan. Biasa pagi ni ada dengan kita kan. Cumanya hari ni dah tak ada dah. Kan. Kita bagi Ustaz Azim rehat. Kita bagi Ustaz Azim rehat sikit. Dan nanti lepas raya baru sambung. Okey. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan, kita ada majlis khatam pada hari Jumaat. So boleh take note siap-siap. Boleh tanda secara kat kalender. Kita ada majlis khatam pada hari Jumaat jam 9.30 pagi. Majlis khatam kita hari Jumaat jam 9.30 pagi. Hospital Saya Berjaya kan? Ustaz tak ingat sebenarnya. Ustaz apa Saya Berjaya ke UPM? Ustaz confuse lah. Tak apa, nanti Ustaz tanya balik kat mana. Ataupun tanya kat peng-live selepas ni. Jadi wallahu a'lam tu saja untuk pagi ni. Ustaz mendoakan kepada semua diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan kita, dimurahkan rezeki kita, sentiasa berada dalam jagaan Allah, diberkati umur kita, diridai kehidupan kita dan semualah insya-Allah. Jadi last kita tadarus last hari Jumaat jam 7 suku pagi. Jumaat tu last tadarus jam 7 suku. Kemudian 9.30 kita teruskan dengan majlis khatam. Okey. Wallahu a'lam tu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya berjaya.